Assalamualaikum dan selamat kembali semua di dalam Teh Tarik Ikat Tepi episod 3. Tepuk tangan sikit. Alright. So dalam episod ni kita akan menyelami lagi berkenaan tentang keusahawanan, berkenaan tentang anak muda, berkenaan tentang mahasiswa. Dan hari ni kita bawakan kita punya orang kata apa, orang mahasiswa yang buat bisnes juga, macam saya. Dan beliau juga orang kata apa, banyak bekerjasama dengan saya sebenarnya. Okey. Jadi kita minta dengan itu saya menjemput saudara Aiman Nazim. Berikan tepukan dulu. Okey. So boleh perkenalkan diri anda. Di sini tak ada apa-apa sangat, tapi kadang-kadang terikut format. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sedikit sebagai intro, nama saya Muhammad Aiman Nazim bin Bobi, asal daripada Labuan, and sekarang ni saya tengah study dekat UMS, ambil kos keusahawanan lah. Okey. Sekarang dah year berapa dah? Sekarang dah year 2. Year 2. So year 3 ini dah habis final belum? Dah habis lah. Tadi baru habis. Saya ada lagi satu paper guys. Itu memang tak pasti lah. Okay. Tadi paper susah. Paper dari satu hari Khamis. Tengah nak tunggulah untuk Merdeka. Okay. So untuk kita punya episod kali ni, basically kita akan bincangkan berkenaan tentang macam mana hidup Nazim lah. Okay. Nak panggil Aiman ke Nazim ni? Sebab nama kita sama bro. Panggil Nazim lah. Panggil Nazim Panggil Nazim. Salam kawat. Okay. So Nazim, maybe untuk yang tak kenal lagi Nazim tadi, Nazim dah perkenalkan diri dah sebagai apa mahasiswa yang ambil kos keusahawanan. Tapi apa sebenarnya, kita nak back to your childhood lah, ataupun macam mana pendidikan you daripada mula dulu? Kalau pendidikan, basically saya just macam biasalah, student biasa, tak ada. Ya, macam tu. Maksudnya cuba try describe you daripada sekolah mana, daripada tadika. Maksudnya daripada tadika sikit. Okay. Kita nak tahu sikit. Kalau daripada tadika tu, of course saya dekat Lubuk Temiang, tadika kemas. For those yang orang Labuan dia akan tahulah. Guys, okay. Orang Labuan guys. Orang Labuan. Bukan orang KL tau. Orang Labuan. Okay, lepas tu SK pun dekat Lubuk Temiang. And then SMK, saya dekat SMK Lajau. Lepas tu masuk Form 6. Form 6 ni ada cerita, tapi nanti saya cerita lah. Okay, saya dekat SMK Labuan. And now Alhamdulillah. Sekejap, dekat SMK Labuan ambil apa? Ambil aliran apa? Aliran saya ambil business. Memang ambil business lah. Berapa subjek ambil? Kalau dekat situ dia memang selalunya 4 subjek lah. 4 subjek. Cuma ada subjek elektif, 2 elektif yang akan berbeza lah. Which is kalau macam saya personally, saya ambil perniagaan dan juga sejarah. Dekat situ. Your SPM going well lah? Alhamdulillah. Okay. And then lepas sahaja SPM and then sambung apa? STPM di sekolah yang sama? Atau sekolah yang lain? Sekolah lain. Which is dekat SMK Labuan yang dah 100 tahun bertapak dekat Labuan. Yes. And then barulah saya further study dekat sini lah. Alright. So dekat sini ambil kos keusahawanan. Ambil kos keusahawanan. Okay. Jadi bila dah masuk dekat UMS ni, macam mana boleh terjebak dengan keusahawanan? Sebab maybe ramai orang dia ambil je kos keusahawanan tapi dia tak nak jadi usahawan. Ataupun dia terdapat kos tu. So apa pendapat kau? Kalau bisnes ni actually memang dah lama dah planning. Okay, cuma dia belum lagi further lah. Cuma bila kita dekat UMS ni, kerja pun tak ada. As a student kita kena faham lah. Kita ni tak ada kerja and then we need to survive. Especially about makanan tu lah. Jadi awal-awal mungkin lah kita ada duit banyak. Kita ada beasiswa, kita ada PTPTN, support daripada parents. Tapi bila dah lama, macam sebulan 2 bulan, duit tu semakin berkurang. Jadi macam macam mana ni nak tambah duit? Macam mana nak hidup kan kat universiti kan? Sebab ni Jadi Alhamdulillah daripada situ saya start lah untuk fikir how I want to generate money lah. Saya ingat lagi first business yang saya buat adalah saya minta daripada supplier
nasi lemak ataupun nasi goreng setiap malam saya akan jual lah. Geng, tipa ni geng. Aku Yes. beli nasi dia. Okay. Jadi daripada situ kita ni lah, kita jual daripada situ. Of course lah business kita kadang-kadang kita ada semua orang beli, tak ada orang beli, tapi alhamdulillah semua orang belilah. Okay, itu first business yang saya buat lah. Okay. Second, and sampai sekarang saya kerja dekat Singa Kopi part time jadi barista. Okay. Shout out to Singa Kopi. Singa Kopi. Thank you. And then Tapi shout out untuk kalau boleh nanti sponsor lah kita. Cik, padahal letak kita sini satu. padahal kita orang Singa Kopi Okay. And then next kerja yang saya buat adalah live host lah. Live host. Buat dengan siapa? Buat dengan dia guys. Itulah yang kami bekerjasama so far. Okay. Sekejap, live host cuba cerita sikit. Sebab menarik live host ni maybe tak ramai orang tahu. Okay. Live host ni dia lebih kurang macam dia menjual barang, tapi kita menjual barang online. Kan selalunya orang offline kan, ini kita online kita jual. Dekat account, and then kita promote lah orang punya barang. So Macam mana boleh dapat kerja live host tu? Kerja live host tu actually itu memang boleh kata rezeki lah. Rezeki Okay, actually first dorang ada buat ni, I think TikTok punya team, dorang datang dekat UMS kan. And then dia buat satu macam program. Galeri Azman Hashim. Dia buat program macam Hussein jawab. Sorry. sebab dia pun ada. Okay. Dia buat macam how to, adalah something dekat TikTok yang membantu lah. And then last minute dia cakap kalau nak jadi live host, nak jadi kerja, boleh tunggu and dorang akan buat interview. So alhamdulillah. Tentu actually diorang cari intern tau. Yes. Kan? Tentu actually diorang cari intern. Tapi tiba-tiba dia cakap kita belum intern lagi. Kan? Dia cakap kita part time je. Kita boleh as a host, live host. Kita boleh cuba. In respect dapat alhamdulillah. So far survive daripada situ lah sekarang ni. Sekejap, cuba cerita berapa saringan. Sebab benda tu pun menarik tak untuk orang tahu. Saringan actually first dalam berapa orang I think waktu tu daftar kan. Daftar keseluruhan yang dia cakap dalam 20 lebih. 20 lebih yang daftar. And then bila masuk ke pergi saringan pertama yang mana? Tekun, dekat Tekun. Tekun. Itu kalau ikut kan 12 12 orang. Tapi ramai yang tak dapat datang kan. Yang dapat datang rasa macam 5 orang je kot. 4 ke 5. Saya, Nazir, Aibah. Sama kena Syaril Alil, Aibah. So ada abang seorang tu. 4 orang lah. 4 orang je 4 orang. Daripada ini dipilih 3 orang. And aktif sekarang ni saya dengan dia je lah. Ya. So far itu untuk kerja lah sebagai live host lah. Live host tu banyak lah dapat. Alhamdulillah adalah juga. Alhamdulillah. Okay. And then bila so sekarang ni apa your plan kalau untuk your future business? Sebab kata sekarang maybe banyaknya on buat video kan. So buat video tu macam side lah kan. Ataupun macam your future business nak buat apa? Kalau future business sebab aku pernah saya pernah tanya kan. Nak cakap aku ke saya pun tak tahu sebab kami kan rapat kan. Aku kan pernah tanya kau. Waktu kan sekarang kau timbalan press untuk entrepreneurship. So next year maybe tak tahu kan apa fokus. So right now kalau business side bukan leadership punya side. Business side nak buat apa? Rasanya kalau cuti SEM ni memang sekarang ni fokusnya adalah untuk pertama affiliate, and then second is build brand lah ataupun image. Memang dah target lah untuk TikTok saya akan memang post tentang communication, and then about pasal awareness, and then kalau bab TikTok is all about vlog and so on lah. So dekat situ build branding, and kita tak tahu mana tu dia boleh go ada brand-brand yang nak sponsor ke apa ke. So itu dia planning. So nak all out dekat social media lah. Either TikTok and then juga YouTube. So you want to build your personal brand. Yes, dekat situ. Kenapa? Why? Sebab I think sekarang ni everything kalau kita show up dekat online, dia macam meluaskan lagi kita punya opportunity. So kalau kita tengok kan orang daripada offline dulu, kenapa dia nak pergi online? Sebab dia tahu range tu lagi jauh. Orang sekarang ni memang spend orang punya time dekat TikTok, bukan lagi dekat TV, dekat TikTok. Kadang-kadang dekat YouTube dengan podcast, ataupun berita pun kadang dekat Google. Jadi everything is online. So I think why not saya pergi dekat situ lah. So you want to market yourself lah? Yeah, market myself lah.
dekat situ. And I think it's best lah kalau bekerja. I really like about kerja yang tak terikat dengan orang. Kerja sendiri and then tak ganggu masa. Kita boleh kerja every time Oh, kita maksudnya nak. kalau Freedom lah, boleh freedom. nak kerja sendiri ya nama dia. Yes. Freelance. Lebih For kurang now macam lah kan. tu, Maksudnya for sebelum now. bekerja lah kan. Uh, Okay, so good. Interesting. And then nanti bila dah habis belajar, nak jadi apa? Ataupun nak kerja apa? Ini pun sebenarnya tengah fikir juga. Tengah fikir juga. Even my parents and then saya sendiri pun fikir habis pada kerja ni apa aku nak jadi. Dia depends on macam mana progress lah dari segi branding tu. Kalau boleh pergi jauh dari segi affiliate, mungkin kalau 1 bulan dah boleh go macam gaji basic, boleh teruskan rasanya kalau affiliate lah. Tapi itu mungkin yalah kalau contoh naik dah puluh kan. Mungkin kalau So masih maybe bila graduate maybe dah sampai boleh tahap teruskan kan. Tapi kalau tak go, mungkin bekerja dulu bawah company. And then try bawah company kerja dalam a few years like that. And then still lah nak fokus on online. Mungkin kalau bukan jadi fitness trainer, education, itulah my target. Okay man, maybe confused sikit. Sebab sebab kau macam ramai orang juga kenal kau as budak gym. Ada orang kenal kau orang yang suka speech. Ada orang kenal as orang yang suka buat content. So actually macam mana tu? Ataupun benda tu sebenarnya kau tengah explore lagi? Dia macam terlalu banyak niche kan. Actually benda tu masih lagi dalam fikiran lah. Kan selalunya kalau saya tengok, kalau contoh kalau kita tanya pasal CR7, kita akan tahu ini fitness. Jarang orang cakap dia speech. Okay, kalau kita tengok kenal Tuan Nizar Rashid, okay, jarang orang cakap dia ni fitness. Tak, dia memang akan fokus on satu bidang sajalah. Tapi kalau macam saya personally, I don't know apa yang saya bagus. Jadi saya try lah. Okay, sukan is saya punya minat. And then saya punya speech pun I like that. I don't know why, just kita cubalah mana yang go. Sebab kita tak tahu kan dalam tiga-tiga ni mana yang boleh pergi. So saya cuba je lah. And why not? Saya selalu cakap dengan audience saya, kalau you hebat dalam sukan, you hebat dalam communication, why not tapau dua-dua? Itulah, kita cubalah mana yang boleh. Alright. So jadi saya ada tengok satu konten ni dekat TikTok. Ni penambah sikit lah kan. Jack of all trade and master of none. Ni something new for me lah. Nanti kalau audience tahu boleh komen basically apa yang saya baca tu, Jack of all trade ni, dia try everything. Sebab maybe dia tengah muda. Dia try everything. So actually apa yang Nazim buat, saya pun buat. Macam saya pun buat content. Dalam masa yang sama cuba buat business. Dalam masa yang sama belajar. Even dalam business pun ada business F&B, ada business sublimation, ada business media. Dan maksudnya we try everything. Tapi tak ada satu pun yang maybe kita spesifikkan lagi lah. Dan benda tu tak salah lah. Benda tu tak salah. It's just for the time being, bak kata Syarizal Densi, abang bawang kan, cakap whatever works for you, then work. Ataupun double it. Maksudnya you double down the effort untuk dapatkan the money ataupun dapatkan the result lah. Macam tu lah. Tambah sikit kan. Pernah dengar Jack of all trade tu? Baru first time dengar. First time dengar kan. Tapi dia punya intipati tu lebih kurang sama lah macam apa yang kita tengah buat sekarang. Betul. Alright. So next question kepada Nazim. Agak fast pace kita punya ni. Sebab kita takut maghrib. Kita takut nanti gelap. Masa mencemburui kami guys. Sebab kita punya tempat ni memang jadi kita bawa set up. So nanti kalau korang ada student yang nak dapatkan podcast kat sini, boleh bagi tahu tapi kena cepat lah. Alright. So soalan next saya adalah berkenaan tentang sebab kita patah balik lah kot sikit. Sebab bila kita dah nampak dari Nazim dah go through, ada buat business, ada buat content, everything, macam mana nak ada keyakinan dalam nak buat sesuatu ni? Kalau nak ada keyakinan, cakap dalam konteks mahasiswa lah, student. Kalau tunggu keyakinan, rasanya sampai kita sorry to say lah meninggal pun kita tak akan ada keyakinan. Betul. Okay, so kita just pursue je, kita just try everything. Sebab
kalau nak kata nanti aku ni tak pandai buat, kalau aku buat nanti orang akan cakap-cakap aku ni tak pandai lagi, nanti akan ada orang macam apa ni buat betulan inilah itulah. I just try je dulu. Okay, kalau kau rasa kau minat dengan benda ni, why not kau buat. Kalau rasa macam tak boleh, it's okay, buat benda lain lagi. So itu yang saya buat. Kalau nak kata pasal keyakinan, even though saya rasa every videos, every content yang saya buat rasanya macam masih banyak lagi perkara yang nak kena improve. Betul. Masih banyak ilmu yang saya kena buat. Tapi kalau tunggu saya betul-betul expert on one thing, saya tak akan produce video. Saya just apa yang kita ada, kita produce. Dengar tu guys. What knowledge we have, kita bagilah. Sabda Rasulullah SAW, Masya-Allah. memberi manfaat kepada orang lain lah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yes. Masya-Allah. Sebagai manusia adalah memberi manfaat kepada orang lain. So why not, apa-apa je kelebihan yang kita ada, minat kita ni kita just produce lah. And kita tahu daripada minat tu mungkin boleh jadi duit, generate duit. Itulah yang saya fikir selama ni lah. What inspire you actually to become public figure ataupun orang yang nak bagi manfaat ni? Kalau talk pasal public speaking ataupun figure ni, actually banyak orang sebenarnya. Banyak lah. Satu, Can you specific the person on what? Maksudnya orang ni on apa, orang ni on apa? Kalau daripada situ, kita ada sekarang ni World Cup kan. I have one man yang saya rasa dia kalah dulu. Yes. Itu memang daripada saya umur tahun 4. Dia memang develop saya untuk disiplin, training. Itu untuk daripada sukan lah. Memang zaman-zaman pakai kasut boot CR. Yes, itu kalau lah. untuk Siapa sukan peminat CR memang pakai kasut boot dia lah. Apa nama? Venom. bukan Mercurial. Mercurial. Hyper Venom Neymar. Hyper Neymar. Mercurial. I know, still no. Sorry. Itu kalau untuk sukan lah. Okay. Kalau untuk public speaking, I don't know why. Sebab kan dulu kita ada banyak presentation. Saya jenis orang yang suka observe tau. Okay. And whenever presentation, saya rasa benda ni semua is very very common. When it comes to presentation, banyak teks, baca. Saya macam fikir, adakah orang ni tak tahu? Ataupun mungkin sebab dia low confidence. Saya just nak break through that. So saya fikir, why not saya cuba. Saya cuba untuk jadi confidence, cuba untuk banyak belajar pasal public speaking. Cari, saya jumpa dengan satu guru ni, Tuan Nizar Rashid. Dia orang yang mengajar saya banyak benda lah, dari public speaking, macam mana kita nak nampak confidence, macam mana kita nak kurangkan nervous. Bukan tak boleh nervous, kurangkan nervous. Cakap dengan berstruktur. Dia mengajar saya banyak benda daripada communication skill lah. And kalau daripada konten saya rasa Aiman Abdullah pun banyak ajar saya juga. Alamak, malu lah. Dari segi editing. Alamak. Okay, and untuk ini content creator ni saya rasa masih belum ada spesifik lah. Cuma 2 orang ni lah, untuk sukan dan juga communication. Kalau business? Kalau business, saya masih lagi cari-cari. Dia macam siapa yang okay ni saja. Dia masih belum ada spesifik lah. Itu dia. Alright. Bila bercakap tentang maybe kita patah balik lah kenaan tentang konten kan. Ada spesifik KPI yang nak capai? Kalau for me personally, sebab nak jadi public figure kan. Of course lah, siapa je tak nak ada viewers yang okay, follower yang ramai. Kalau saya personally untuk tahun ni, ini guys target lah untuk dapatkan around 4 to 5k follower lah. Dekat IG ke TikTok ke? TikTok. TikTok. Sebab memang fokus dekat TikTok lah. Okay. So target itu, sebab saya rasa bila follower kita tinggi ni, dia ada banyak kelebihan tau. Okay, dia mungkin banyak brand masuk, dia punya race pun ramai. Kita panggil opportunity tu akan lebih terbuka lah. Apa tu orang cakap, keyakinan, bukan keyakinan, dia macam kepastian tu ada kat situ. Sebab orang tengok, oh follower dia ni ramai. Jadi kalau nak kita buat promotion video ke, some brand pun akan percaya lah. Faham? Itu yang saya nampak. Pernah dapat? So almost dapat. Almost dapat buat review dekat kedai, tapi ada masalah sikit tak jadi. I see. Itulah dia. So cerita sikit yang Easy Geek. Easy sebenarnya benda ni kena syarat sebab kita dua, for you guys punya information, kami dapat jadi brand ambassador untuk Easy Geek. So Easy Geek ni adalah apa man? Salah satu platform dia macam pertemukan 2 lah. Okay, orang yang nak cari kerja dengan orang yang provide kerja. So dekat situ adalah platform untuk korang carilah. Dia bukan saja untuk kita cari kerja, tapi untuk mungkin kalau macam kita kan ada pelbagai ni servis, tak tahu mana nak
kita marketkan daripada online lah. Okay, so boleh marketkan dekat situ. Kalau pasal cakap Easy Gig ni, alhamdulillah dia pun kebetulan ada rezeki juga. Kawan cakap kalau nak tambah duit, tekan link ni, korang ni lah, masuklah. Jadi pun masuk. Kan kita nak cari duit. Betul. Jadi masuk. Lepas tu dia just senang ya sebenarnya. Masuk. Lepas tu dia ringkaskan apa kerja kita kena buat. Just provide video, promote video macam biasa. And of course lah ada KPI yang kita kena achieve. Betul. So far itu pun one of saya punya income lah so far dekat sini. Saya nak tambah sikit pasal Haji. Sebab saya tak tahu dia masuk. Dia pun tak tahu saya masuk. Bila dah kami terpilih tu, sebab dia isi je, tak silap. Dekat grup Sedat ke, dekat grup mana tak kan, benda tu orang share kan. End up kita isi je lah kan. Kita isi sebab macam kena dengan aku ni. So dia pun isi jugalah. Tapi we never know each other isi. Dah tahu terpilih, dah ada kat dalam grup lah. Macam wish jangan sekali mana macam tu lah. So untuk take away apa yang boleh dapat kat sini is actually whatever opportunities yang datang kan, ambil je. Yes. Betul. Sangat-sangat. Sebab kita tak tahu mana satu yang akan berhasil. Betul. Saya lupa kata-kata daripada siapa, tapi dia cakap apa yang korang suka, apa yang korang buat sekarang ni, just buat je. Especially budak muda macam kita lah. Okay, kita jangan milih sangat kerja. Itu satulah. And then yang kedua, sebab kadang-kadang ramai orang dia malu untuk keluar dari comfort zone. Dan dia kadang-kadang maybe dia, I don't know, maybe dia ada rasa macam apalah buat kerja ni, nampak macam desperate nak duit, ataupun nampak macam ni. No, it's never like that. Sebab dunia luar keras guys. Sangat-sangat. So kita sebagai student ataupun anak muda, kita memang dah kena develop daripada maybe sekolah ataupun universiti, untuk kita develop diri kita ni buat anything, belajar soft skill, hard skill semua tu lah. Sebab ini yang membezakan kita dengan orang yang ada experience dengan orang yang tak ada experience. Saya selalu bagi tahu, kalau kau just bergantung dengan degree semata-mata, susah untuk bersaing. Sebab kita tak tahu berapa puluh ribu orang yang mungkin dalam tahun tu dapat degree, dapat graduate. So apa beza? Kenapa majikan ni kena pilih kau? Kenapa kau adalah one of the best? Satu, experience. Kedua, value. Value ni dari mana kita nak dapat? Macam ni lah. Kita try every benda, kita master skill, apa yang kita nak, and macam mana kita nak master skill. Saya selalu bagi tahu dekat orang, satu hari luangkan masa dalam 30 minit. Tak kisahlah kau nak hebat dalam editing ke, kau nak hebat dalam sukan ke, whatever. Kalau nak masak, cuba 30 minit kita asah bakat masak tu. Consistently lah. 30 minit je. Tak boleh 30 minit, 15 minit. At least ada lah. At least ada. Ini betul? Kita panggil sebagai investment time. Kalau dalam istilah, tak ingat istilah bisnes ke apa, domino effect. Dia bila kita buat, tak tahu lah betul ke tak kan, tapi macam tu lah. Maksudnya kita dah dapatkan rentak kan, kita dapat lagi. Yes, betul. Kita akan makin padu untuk buat sesuatu benda tu. Macam tu lah. Yes, sangat-sangat lah. What's your advice to our friend yang maybe bayi-bayi kita, mahasiswa, anak muda? Siapa sini kenal Deddy Corbuzier? Siapa? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier? Dekat Indonesia. Saya rasa mungkin ramai orang kenal lah kot. Tak kenal tu? Tak kenal. Dia macam The Rock tapi versi Indo. Oh. Nanti boleh ni lah. Dia wrestler? Lebih kurang. Dia magician. Alright. Dia macam ni. Dia pernah ditanya dalam satu podcast, kalau apa advice dalam orang 50-an kepada young generation. Dia cakap satu je. It's very simple, padat, precise. Rajin. Jadi rajin je. Dia tak perlu rajin sangat. Rajin sikit je. Sebab nowadays kita tengok, bukan nak memperburuk lah, tapi kalau kita tengok sekarang ni ramai orang muda malas. Nak bergerak pun malas. Apatah lagi nak bersukan. Okay, nak beli makanan ada GrabFood. Betul. Sampai depan rumah. Semua benda orang dah solvekan masalah kita. Because there's a opportunity untuk entrepreneur kan. Whenever ada masalah, orang filling the gap lah. Selesaikan masalah orang. Tetapi dia ada, kita panggil side effect kepada consumer. Betul. Which is tadi tu lah. Jadi just jadi rajin. Contoh, baca buku, bersenam at least 10 minit setiap hari. Okay, untuk kuatkan kita punya badan, sihatkan kita punya badan. And then tambah lagi lah ilmu lain. Yang ini percaya one day dia akan sangat-sangat berguna. So jadi rajin. Okay man,
bagi 3 nama buku Mhm. yang paling kau suka. 3 buku yang saya suka so far. Dia ada banyak buku dalam kepala ni. Yes, tapi nak 3 je. 3 ni kalau satu, kalau bagi Ranking mistake, lah, ranking. 3, nombor 2, nombor 1. buku mungkin first Seven Habits. Seven Habits Highly Effective People. Highly Effective People. Okay. Yang kedua How to Influence and Influence Them. Yes, ini sumpah Okay. padu. Okay. Saya baca Itu. pun memang ngam. Ini yang baru saya baca sekarang ni. Pasal ni lah. Pasal kisah Nabi. Saya lupa apa nama dia. Khubayb Akhi. Wow. Yes, itu dia talk pasal Kisah pasal sahabat ah, Khubayb bin Adi. Khubayb Akhi, itu penulis dia. Oh, Khubayb Akhi itu nama pasal penulis. Rasulullah, side part of Nabi yang kita kena tahu. Ni kan nama sahabat dia Khubayb bin Adi. Okay. Lupa nama dia tajuk, tapi dia punya penulis itulah. What's the best thing that you get from each book? From macam mana kita nak macam ni. Okay, kalau buku ni apa the best advice dalam tu? Kalau 7 habits, dia akan bagi tahu apa habits. One of it is sharpen the saw. Macam itulah. Setiap perkara, contoh kita hebat dalam segi promotion, kita kuatkan benda tu. Kalau contoh hebat dalam bidang sukan, perbaiki bidang sukan, tambah lagi knowledge bidang sukan supaya you betul-betul master, expert on that lah. Kalau tahu untuk how to influence and influence people, I think macam ni cara kita untuk negotiate orang. Kadang-kadang kalau kita rasa tak puas hati dengan orang, kita akan jujur terus. Ini betul dah. Okay, kita akan jujur terus. Kau kena baca buku How to Influence. Chapter dia adalah setitis madu. Okay, adalah bila kita nak jujur dengan orang, kita kena fikir. Kita kena bagi kata-kata hikmah supaya bila kita tegur, dia tak terasa. Itu one of it. Kita panggil apa? Kita ni ada emotional intelligence. Yes, emotional intelligence. Kena kawal control emotion lah. Kalau untuk yang lagi satu, Khubayb Akhi ni dia lebih kepada mengajarkan kita yang kalau kita sedih, Nabi pun pernah bersedih. Kalau cakap kita tak pernah move on, Nabi pun tak pernah move on. Sebab macam kematian Khadijah tu, Nabi akan ada masa-masa bersedih kan. Even dah menang dekat pembukaan Kota Mekah balik, Nabi masih tak move on dengan Khadijah. Itu tandanya Nabi lemah ke tak? Itu menunjukkan Nabi pun manusia biasa juga. So buku Khubayb Akhi ni basically dia bawakan konsep yang kita juga manusia, Nabi pun manusia. So it's normal to be betul. To sad, to feeling disappointed, everything. Yes, betul. Nice. So orang bila cakap pasal Nabi ni, Nabi ni kuat, tak pernah sedih, strong. Itu Nabi. Kan? Itu Nabi. Itu tak boleh lah. So dia membuka kemanusiaan lah. Itu. Faham. Dia membawakan konteks yang untuk kita nampak balik lah. Senang macam kita boleh relate dengan Nabi. Relate lah. Betul. Itu dia. Alright. Maybe last lah. Okay. Sebelum kita akhiri podcast kita kan. What's your, sebab tadi advice ke the friend dah. Rasa macam banyak agak dah kan. Tapi macam nak last soalan aku. Ni. If you become, tak ready dengan soalan Mat. Teruk by podcast ni. Okay guys. Tak apa. So last soalan bang. Basic lah. Kalau one day jadi kaya, dapat duit, banyak duit masuk dalam bank, what you will do? Kata contoh 1 juta masuk dalam bank, what you will do with that 1 juta? I think first bahagikan family dulu kot. So I think diorang dah invest banyak dekat sini. Kan diorang dah bagi yang terbaik, korbankan ini tu duit untuk saya study kat sini. So I think I want to make them happy first lah. Alright. Buat diorang kedai, beli je apa nak, tak perlu nak tengok harga. And then baru pergi dekat diri sendiri and baru pergi dekat orang lain lah. Bantu orang lain. Itu. And cubalah buat kelas untuk ajar orang lagi secara percuma. InsyaAllah. Alright. Thank you very much Aiman Azim to be with us today. Alright. Thank you so much. So untuk episod ni basically saya minta maaf kalau nampak macam fast pace. Berbeza sikit dengan episod yang lain-lain. Ini pun saya baru ajak dia semalam. Nasib baik dia on. And then dapatlah buat saya tak on FPAP sini. Okay lah. Alright. So maybe insyaAllah kita akan ada episod lagi. We don't know when lah. Tapi insyaAllah. So kalau korang rasa episod kali ni padu,
minta sangat korang komen, bagi feedback. Yang penting like guys, share. Yang penting kena subscribe, like, comment and share. Alright. Alright. Ini bermanfaat antara student. So share lah. Yes. So thank you guys. See you guys in the next episode. Thank you very much. Bye bye.